Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khas kucing. Weh, kau tak tutup ah. Dia tengah rapat ni. Dekat apartment dekat Puncak Alam. So ada digambarkan ada kucing lah dekat atas dia punya bumbung tu. So apa pun, jomlah kita pun tak ada kes sekarang, so kita pergi kes lah, insyaAllah. Jom kita ke lokasi kejadian, let's go. Satu aku, tangga satu aku. Ni pasal file. Belakang eh? Ada kucing kat bumbung. Nampak kucing? Miau. Hello Assalamualaikum, dah sampai buat. Salam. Sorry, cik dah sampai. Betul. Alamak, lagu sedap pula. Ada orang tak bantu kira saya? Ada. Baiklah, jom lah. Selesaikan dulu. Tak ada skill lah. Basah. Ada tinggi kan, macam ni boleh. Boleh kan? Miau. Sini tak boleh eh? Tak, awak kena panjat sikit, boleh. Kau kena panjat sikit. Tepi ni, 3. Boleh tak? Cuba diri tu. Mai lompat. Mai lompat. Tak sampai kan? Kau kena panjat sikit. Cikgu ni. Ni kau pijak tu. Hujung tu. Kena balut baju dengan baju apa kot. Tak apa. Kejap lagi kawan saya pegang kan. Boleh balut ni. Tak ada lah macam tu. Pegang tangan. Lepas tu panjat. Tak apa. Kau yakin bagi aku? Ya, dah makan belum? Tepi ni. Mai tepi ni. Mai. Mai. Apa Ciko? Ciko. Bukan Ciku eh. Pegang betul-betul tangga. Weh. Bagus lah kucing ni, beri kerjasama sangat lah. Ya.
Ciku, apa nama Ciku? Ciku eh? Dia punya collar ni tahan tak kalau aku pegang? Tu lah tu. Pegang tangga. Dia pula pegang tangga. Bukan Ciku lah suruh pegang tangga. Okey, kucing siapa? Ciku. Ciku. Ni Ciku. Macam mana boleh naik atas? Ha? Nak letak dalam TikTok ke apa? Macam ni boleh naik atas? Dia jatuh. Oh. Dia tingkap. Dia jatuh daripada tingkap. Aha. Dia daripada tingkap. Saya memang nak panjat. Kita ada 2 tangga. Tapi Tak lepas. saya fikir macam kalau dia tunggu kat sini, belah sana, saya dah pernah buat. Ah. Kucing belah sana saya boleh ambil. Sebab tu saya kata tak boleh buat apa kena cover. Oh, okey, faham. Yang dulu kucing saya kucing kecil, dia duduk kat hujung. Saya boleh ambil pakai tangga je. Ni kucing siapa ni? Kucing ni. Ha. Ni dia tengah ni. Dia tengah takut lagi ni. Takut dia cakap. Tapi dia akan cakap dia letak kan? Tak pasti lah. Pun ni tak apa. Selalunya cakap juga saya ada kucing. Tak. Saya ada kucing. Ah. 2 ekor. Okey Kasih tahu. Okay, sama. Ni bulu-bulu kucing ni. Bahaya ni aku balik ni. Ibas lah. Tak ibas. Okay, Wan. Balik dulu. Okey. Saya minta izin masuk YouTube, TikTok boleh tak? Boleh. Boleh lah, okey. Tapi tu saya tak ada kan? Ada juga lah yang cakap sembang tadi tu. Boleh ke? Boleh je. Boleh lah, okey. Boleh. Takut. Awak cakap lah. Cantik sikit. Boleh. Saya edit. Ha? Itu Ada sewa sebab tak bayar lagi. Tadi kita dah pun selesai khidmat khas kucing. Tu kita terima pula satu lagi khidmat khas ular pula Baby ular. baby ular. First time kita dapat baby ular, saya dapat ular kecil. Benda yang sama. Tapi apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Itu Ada sewa sebab tak bayar lagi. Tadi kita dah pun selesai khidmat khas kucing. Tu kita terima pula satu lagi khidmat khas ular pula Baby ular. baby ular. First time kita dapat baby ular, saya dapat ular kecil. Benda yang sama. Tapi apa pun, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. Tu dia, kita dah selesai khas kucing tadi. Apa pun, jom kita sarapan dulu dekat nasi lemak Bang Sudu. Saya sebelum ni pernah makan sini. Kita ngidam lagi sekali, so kita makan lagi lah lepas kes ni. Tengoklah apa yang menu ada. Dah tamu dah pukul 12 lah ni. Orang dah nak lunch lah kejap lagi. Ya apa pun, alhamdulillah, terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis. Yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video lain, kita ada banyak video kat bawah tu. InsyaAllah upcoming pun. Sabang udang. Yeah. Thank you guys. Dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.